Tiga. Hai guys. Tadi kita balik kat Bobo Boy. Kat mana? Kat Bobo Boy US. Dekat 7 Cafe ya? Dekat Seven Cafe. Okey, so saya dapat kat apa tu? Sebelum tu tunjukkan pada kawan-kawan apa pack dia. Adudu. Sekejap, sabar jap. Pack Cyclone Fury. Sekejap, Sini sebelum tu pasal. pack Cyclone Fury. Okey, apa kad yang pertama? Adudu. Sekejap Kad Adudu. Okey, apa? Cuba bacakan serangan apa tu? Dia punya details dia. Apa tu serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Okey, tu kad yang pertama. Yang pertama kad Adudu. Okey, yang kedua? Dapat Gopal. Gopal. Okey, bacakan dia punya details dia. Alihkan kad dari Jack kalah ke Jack menang jika menang osong pertama. Okey, tengok dari sekali. Daun. Itu mana? Bobo daun. Bobo apa? Daun Bobo daun. Okey, apa dia punya efek dia? Kembalikan satu kad dari Jack kalah ke tangan. Okey, sini. Sekali lagi kita tengok. Kad sokongan Tom Yak Sakti. Okey. Kad sokongan Tom Yak Sakti HP tambah 100. Okey, bacakan dia punya efek dia. HP tambah 100. Okey, tengok jap. Tunggu jap. Okey, jap kita tunjuk pada kawan-kawan. Okey, kita masuk top. Ya, lagi. Kad Bobo Boy top 5. Tunjuk dengan dekat kawan lah. Kad Bobo Boy top 5. Okey. Etik tambah 40 jika pernah menggunakan kad keputeri. Dah tengok apa ni? Tengok ni kat Bobo Boy top 5. Lagi? Dadu. Okey, kita dapat dadu. Last sekali apa tu? Last terakhir kita akan dapat Bobo Boy Volume S. Wah, tengok kat bilik aja. Sini. Sini. Kat Volume S. Wah. Cantik ya guys. Okey, baca kan? Apa efek dia? Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Bobo Boy beliung. Okey. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Taufan. Okey, cuba tengok ni apa. Tengok sekali lagi. Kad special apa ni? Ini je guys, kad Bobo Boy beliung. Yang ni je kad Bobo Boy. 3, 2, 1. Yang ni je kat Bobo Boy Volume S. Okey, daripada pack ni, daripada pack Cyclone Fury. Cuba tunjuk pack apa? Pack apa? Cyclone Fury. Cyclone pack Cyclone Fury. Jumpa lagi guys. Bye. Bye guys. Bye.